Sejak bila kau pandai guna paket segera ni? Semua kena... Lupa. Kenapa tak boleh je makan ayam hari-hari? Janji halal. Macam-macam ada. Betul. Upin, Ipin, budak bijak. Budak bijak. Boleh dengar macam telefon. Mari kita pergi main dengan kawan. Tara dengar pun. Okay, seronok. Aku pula. Ipin aja. Ipin, nak main juga boleh? Itulah indahnya mainan dulu-dulu. Macam main congkak, guli, layang-layang, galah panjang dan lain-lain. Semuanya mesti main beramai-ramai. Kalau ada kenduri, jiran-jiran akan buat kerja sama-sama. Ini semua akan mengeratkan hubungan sesama kita. Seronok sangat. Faham? Faham? Apa yang korang faham? Opa nak cakap, orang dulu-dulu suka hidup seronok. Betul kan, Opa? Bolehlah.